dapat sembang dalam kereta lagi. Dah lama tak bersembang dalam kereta kan. Dia nak sembang dalam kereta tu. Lagi jalan mana tak tahu. Dah lama dah. Sebab sebelum ni susah nak jalan sebab malas dah nak keluar. Duduk rumah je sayang. Jadi steering nanti ibu pasangkan steering tu Okey ke? Ha? Terpelik. Ibu tak nampak. Nak bertuah ni. Hujan je sekarang. Perkahwinan mereka yang kedua tahun. Jadi better late than never lah Kita cuba telefon Cik Naim sekarang. Boleh tolong sampaikan? Hello. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh saya bercakap dengan Cik Muhammad Naim? Ya, kenapa tu? Cik Naim, nama saya Dina Nazir daripada Radio Sinar. Tiba. Alamak, Farah Azira ada kat situ ke? Saya dapat tahu beberapa hari lepas awak sambut anniversary awak yang kedua tahun, betul? Suara dia tapi tak nampak. Ketika itu, saya terlepas pandang mesej ni. Tapi hari ni saya nampak mesej ni. Saya tetap nak sampaikan ucapan daripada isteri awak. Terima kasih. Okey. Okey, sebab isteri awak dah karang mesej yang cantik-cantik dekat sini untuk dia baca. Biar isteri awak duduk sebelah tu, dia malu-malu kucing. Biar dia padan muka dia. Dia kata, happy second anniversary abang sayang. Semoga rumah tangga kita sentiasa diiringi sakinah, mawadah, warahmah. Di tahun kedua perkahwinan kita ni, Bestnya orang wish anniversary kita bila pula? Dan kita pun masih jauh disebabkan tugas mendidik anak bangsa. Anniversary? Lama dah tak usah dengan abang dengan penuh sabar walaupun selalu menangis. Siapa nak ni? Siapa nak buat saya wish anniversary? Maafkan semua salah silap sayang dan thank you selalu sabar dan cuba buat yang terbaik untuk sayang. Sayang tunggu abang balik dan sabar ya. Semoga selamat sampai. Cantik. Dan kita celebrate sama-sama. Cantik. Dah sampai. Cantik. Tengok ni kan cantik. Dah sampai Kedah dah. Bila balik? Ni baru cek. Landing hari Jumaat malam. Faham. Ya Allah, dia balik Jumaat. Ini semua benda masa ibu ni. Jadi pecek. Jadi saya dia nyanyilah dia lagu apa pucuk tu. Pucuk. Farah, sorry kita nak telefon. Pucuk. Okay, bye. Assalamualaikum anda berdua. Pucuk cepat dek. Baiklah, itu dia misi yang pertama. Nyanyilah lagu Ada juga yang ingin Dina sampaikan. Anda boleh WhatsApp Dina sekarang. Let's go to the zoo. Nombor telefon dia. Kemudian ucapan anda sekarang. Semua dekat WhatsApp 016. Gimana ni? Adik kita nak pergi mana ni? Where are we going? Oh, nak pergi bank? Kita nak pergi Bangkok. Is it? Bangkok ke? Lama tak dengar lagu Suria ke? Suria. Alamak, dia goyang-goyang pula. Dia tak nak dengar katon. Tak ada katon. Mantan lagi. Nanti mak nak buat biasa lah. Nak kena pakai biasa balik cerita. Alamak Berhenti. Orang kena pakai biasa balik. Kena pakai lah. Lama dah tak biasa. Ini dah terlalu berhenti lah. Berhenti? Tak nak, merah jalan. Ayah cakap. Ayah ajar kita merah jalan.
bukan jalan ayah kau Bukan, So jangan ikut cakap ayah. Ikut jalan, jangan ikut cakap ayah. Merah berhenti. Ya okey, itu cikgu ajar kan. Kalau ayah kau ajar, merah jalan. Hijau mak kau. Hey. Merah bapak kau kata jalan. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.